Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dan salam satu sepe mancingan. Mantap. Okey geng, alhamdulillah. Hari ni kita turun lagi geng memancing. Orang rumah aku semangat geng. Okey, aku baru satu batang joran pasang, tak sempat nak pasang dua batang dalam kereta tu. Hari ni kita turun dekat Pantai Mansut geng Pantai Mansut lagi geng. Okay, spot dah lama aku tak datang sini geng. Aduh hai, tengok cuaca buat masa ni cantik geng. Awan pun bersisik-sisik geng Untuk hari ni geng aku bawa 4 batang joran lah, termasuk yang orang rumah pakai tu. Lepas tu aku bawa 3 batang, jadi 4 lah semua. Lepas tu umpan aku ni geng, udang hidup geng Aku bawa udang hidup hari ni, alhamdulillah dapat juga udang hidup. Aku booking awal. Aku ambil petang semalam, pagi semalam, pagi kemarin lah aku pergi ambil. Kalau aku tak booking awal memang tak dapat lah. Hari Ahad tu aku dah telefon dia, aku dah WhatsApp dia, bang aku nak booking udang awal-awal, takut nanti tak sempat lagi kan. Sebaik abang tu cakap okey boleh, tak ada hal. Alhamdulillah dah jadi dapat udang hari ni geng. So kita mancing. Okey, walau macam mana pun aku nak baling dulu joran yang pertama ni. Sementara aku nak pasang joran lagi 2 batang tu. Jom kita layan dulu geng. Okay, kita pasang lagi 2 batang joran. Rumah aku dah bising tu. Ikan tak lekat katanya. Nak tarik ke kuat? Hari ni macam biasa kan, kita teruskan misi kita. Misi memburu gerong. Kita sambung lagi misi kita geng. Lama sangat geng kita tak lama sangat kita menunggu geng. Misi tak capai-capai lagi. Yap. Aduh. Aku rasa macam nak tunduk geng joran hari ni geng. Dan macam aura dia hari ni. Rasa macam nak tunduk dia joran. Okay geng, yang ini aku pakai pulirik batu sawo.
Alright. Selesai. Ha 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 ha. Mudah-mudahan ada yang tunduk hari ni. Mudah-mudahan naik gerong belang. Aku sengaja bagi dia tegang, geng. Supaya umpan tu tergantung sedikit, geng. Macam tu. Okay, geng, ada makan, geng. Kalau kita tengok dia, ada. Todak, geng, todak. Okay, geng, alhamdulillah. Apa? Okay, aku main todak lagi, geng. Sebab tadi pagi aku tengok banyak todak main, geng. Dia kejar-kejar anak ikan kan. Lompat-lompat atas tu. Jadi tadi aku mainlah todak, geng. Perambut todak. Baru baling dah pedasup dia tarik. Tapi kecil lah, boleh lah. Mungkin dalam 200 gram ada kot. Ataupun 150 gram lah. Macam itulah, lebih kurang. Okey, geng. Todak yang kedua, geng. Tapi ni kecil sikit lah, alhamdulillah. Tak nampak ada makan tadi, geng. Aku gulung-gulung tengok, ada ikan. Alhamdulillah. Boleh lah buat tambah-tambah, geng. Tadi abang dia ni dapat dia punya adik pula. Alhamdulillah. Goreng pun sedap. Air pun dah penuh, geng.
Alhamdulillah. Ikan todak lagi, geng. Mantap, mantul. Nah. Todak lagi, geng. Todak lagi, geng. Gasak todak hari ni. Mantap. Ikan apa ni, geng? Lain macam dia makan ni. Jom kita tengok, geng. Putus. Waduh, lucut. Sama ada lucut ataupun putus, geng. Asar tu, macam ikan hiu pun ada. Sayang, geng. Lucut lah tu, masih ada berat tu. Dia punya makan dia bawa berjalan, geng. Biasanya kalau macam tu ikan hiu lah. Dia confirm. Confirm ikan hiu. Tengok gerigi-gerigi dia, geng, nampak? Confirm ikan hiu. Aduh. Sayang, geng. Apa boleh buat? Kasar juga tu, geng. Dia makan pun ada hinjut-hinjut jugalah. Aduh, apa boleh buat? Adalah sumpah dia gitu. Sekejap lagi aku nak ni buat balingan last, geng. Okey, geng. Yang ni last umpan, geng. Okey. Dah repeat balik. Ikan hiu pun ikan hiu lah.
Aduh, tadi aku tengah gulung ni geng. Aku nak tengok umpan kan. Lepas tu aku tengok sebelah kanan, aku punya joran dia jenis macam gini tau. Dia gerak macam gini. Lepas tu kendur, tali kendur kan. Aku cakap, macam berdukang. Macam ikan hiu pun dia juga kan. Tapi kalau berdukang confirm naik lah. Cara makan pun kita dah tahu, dah nampak dah. Antara dua tu lah. Kalau bukan berdukang, ikan hiu lah. Tapi kita tengok tadi dia punya perambut tadi tu menggirigi-girigi, bekas putus kan. Itu memang bekas gigi ikan hiu lah. Aduh, apa boleh buat. Itu kalau naik pun mungkin atas kilo juga tu. Okay, last baling geng, last baling. Umpan pun dah habis. Aku bawa umpan sikit hari ni geng. Umpan pasar aku tak bawa, aku bawa umpan hidup je. Jadi apa boleh buat lah. Awal sangat kita balik hari ni. Selalu pukul 4 dan pukul 3 petang. Ini baru 1 lebih. Apa boleh buat. Dedeng. Okey geng, alhamdulillah selesai pemancingan kita hari ni. Awal kita balik ni geng. Tepat jam 2 geng, aku dah kemas-kemas dah joran aku semua. Umpan pun dah habis. Tapi hari ni alhamdulillah bergasak geng. Dengan ikan todak geng bergasak teruk hari ni geng. Aku jarang-jarang juga strike todak sebanyak-banyak ni geng, alhamdulillah. Balingnya bukan macam gelama makan, macam todak makan geng. Boleh lah. Okay, aku nak tunjuk hasil lah hari ni geng. Alhamdulillah. Jom kita tengok geng hasil hari ni geng. Ni dia. Mantap geng, padu. Ini kalau timbang sekilo lebih ada geng. Sekilo lebih ada ni. Sekilo setengah macam tu lah, lebih kurang. Boleh tahan juga geng. Memang sedap ni geng. Manis geng. Alhamdulillah rezeki hari ni. Air terlampau jernih sangat geng. Cuma sekali je lah tadi kena makan dengan, aku rasa ikan hiu lah. Ikan hiu. Sebab aku tengok perambut tu dah girigi kan. Bekas kena makan dengan ikan hiu lah rasanya tu. Tu pun kalau naik pun rasanya boleh tahan juga saiz tu geng. Sebab dia makan pun kuat geng melawan. Mungkin lain-lain sekilo ke atas lah, mungkin lah lebih kurang macam tu. Tapi sayang putus geng. Dia telan habis perambut tu. Itu yang kena gigi dia rajam kan. Walau macam mana pun geng, terima kasih banyak geng kerana sudi menonton. Alhamdulillah. Seperti biasa, kalau korang berminat dengan peralatan memancing yang aku gunakan dan juga peralatan-peralatan yang lain, boleh tengok dekat beg Shopee yang aku sediakan dalam video ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Mantap.